Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat datang ke Umrah Uncensored. Saya Haja Ida Rizwana Idris, pengarah nasihat undang-undang daripada Andalusia Travel. Podcast hari ini kita wujudkan untuk memberi pendedahan sebenar tentang industri umrah dan dari sudut operasi, undang-undang dan juga cabaran yang jarang-jarang kita bincangkan secara terbuka. Jadi pada malam ini saya ada dua orang yang sangat istimewa. Seseorang yang mahir dan sangat mahir dari segi sudut undang-undang, terutamanya berkaitan dengan industri tourism, Tuan Fairuz. Assalamualaikum. Dan juga di talian kita ada bersama dengan kita iaitu Prof Aisyah Chua sebagai salah seorang yang kredibel dari sudut industri pelancongan. Prof, adakah di sana? Adakah Prof ada dengan kita? Oh, bersama Prof. Ya. Kita buat tu saya. Ya. Boleh? Boleh. Sekejap. Kita cancel ni. Alright. Assalamualaikum semua. Okey. Assalamualaikum Prof Aisyah. Buka sahabat. Salam. Di situ ada Prof Aisyah di situ. Boleh dengar ke? Dia dulu. Boleh. Boleh dengar ke kat situ? Dengar? Dah masuk ya? Buat sama-sama. Okay, boleh. Untuk makluman, Prof Aisyah Chua adalah seorang profesor di Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam dengan bidang pengkhususan tentang undang-undang pelancongan dan perhotelan. Beliau adalah penulis buku Rights and Liabilities of Holiday Makers. Anda semua dah tengok ni, Holiday Makers dan Holiday Providers, dan juga banyak menulis tentang undang-undang perhotelan. Kini beliau adalah salah seorang penceramah dan selalu memberi ceramah dalam kursus-kursus dengan travel agent. Okey, Prof Aisyah mungkin Prof Aisyah dengar di sana ya. Kita dah nak mulakan podcast hari ini. So hari ini dengan Tuan Fairuz. Tuan Fairuz adalah salah seorang daripada peguam yang sangat mahir dan telah berpengalaman mewakili mangsa-mangsa yang terkena dengan penipuan umrah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan hari ini, saya nak nyatakan satu perkara yang sangat penting. Semua perbincangan dalam podcast ini adalah bertujuan untuk pendidikan sahaja dan kesedaran umum. Ya, dan kita tidak merujuk pada mana-mana individu dan tidak merujuk kepada mana-mana syarikat secara spesifik. So kepada anda di luar sana, hari ini kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan nanti mendapat manfaat untuk kita semua. Sebarang contoh yang akan kita kongsikan ialah maklumlah kita berbincang dengan seorang lawyer kan, nanti lawyer akan terkeluarlah macam-macam cerita. Semuanya adalah bersifat umum sahaja ataupun berdasarkan pengalaman kedua-dua speaker kita tanpa niat untuk menuduh atau memfitnah mana-mana pihak. Jadi kepada anda di luar sana, janganlah yang ada terasa-terasa kan. Dan pandangan yang diberikan oleh setiap panel di sini adalah pandangan peribadi mereka sendiri sebagai profesional dalam bidang masing-masing. Okey, jadi kita dah ready ke? Alright. Dan saya mulakan dengan Tuan Fairuz. Okay. Bolehkah Tuan Fairuz kongsikan sedikit pengalaman Tuan Fairuz dalam kes-kes berkaitan dengan umrah? Apa sebenarnya pengalaman selama ini, ataupun Tuan Fairuz sendiri nak memperkenalkan diri kepada audiens kita di dalam ni? Ada ramai audiens kita sebenarnya. Okey, nama saya Muhammad Fairuz Rahman Yusof. Okey, saya bila menjadi peguam semenjak tahun 2001 saya ada mengendalikan kes-kes sivil dan juga jenayah.
Tapi topik kita hari ini adalah berkenaan dengan kes umrah. Jenayah? Maksudnya jenayah ni kalau kes-kes umrah ni boleh jadi kes jenayah tak? Kes penipuan dalam umrah boleh menjadi suatu kes jenayah atau pecah jenayah ataupun penipuan dan terpulang kepada pihak pendakwa raya untuk mendakwa atau tidak laporan polis dibuat. Saya akan mengendalikan kes-kes berkaitan umrah dan cerita jemaah-jemaah yang menjadi mangsa penipuan umrah pakej umrah ni amat menyedihkanlah. Beratus-ratus orang menjadi mangsa dan malangnya pembayaran masih belum diperolehi daripada syarikat yang memukiri pakej umrah tersebut. Okey, jadi kita banyak lagi kita nak cerita sebenarnya tentang kes-kes seperti ini. Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan panel kita yang kedua, iaitu Prof. Aisyah Chua. Beliau yang banyak mengkaji, dah menulis lagi, dah mengkaji pula sejak dulu lagi tentang industri pelancongan, termasuk isu-isu berkaitan dengan pengguna. Memang itu speciality Prof. Aisyah. Boleh Prof. Aisyah ceritakan sedikit pengalaman dalam kes-kes berkaitan dan dari sudut akademiknya, bagaimana Prof melihat industri umrah di Malaysia ni? Okey. Boleh dengar Dengar clear ke? Alright. Kalau kita lihat kepada sejarah sejarah industri umrah dan haj di Malaysia ini, saya rasa isu atau permasalahan dalam industri ini dah lama bertapak di Malaysia. Alright. Sama kita platform baru telah pun ada untuk sendiri bila kerajaan secara khususnya mengadakan khusus usai yang wajib dihadiri oleh operator-operator sebagai syarat untuk mereka dengan akhirnya. Silakan. License kita nampak sebenarnya isu dari segi package umrah dan haj ni masih berterusan sebenarnya, seolah-olah tak banyak ataupun isunya masih kekal sama. Isu kekal sama. Prof, boleh tak Prof ceritakan sikit? Prof sebut tentang USEC tadi, apa sebenarnya dimaksudkan USEC? Okay, alright. Jadi kita lihat bahawa kes umrah dan haj ni adalah antara kes yang tinggi dan bila platform seperti perlindungan pengguna diperkenalkan kes-kes penipuan ataupun kes-kes yang contohnya berbanding dengan sebelum ini tapi dari segi akademik mungkin kalau kita lihat dari segi perspektif Dan Prof sangkut. Prof nampaknya diri belum diperkenalkan mungkin di sekolah-sekolah. Kita bandingkan contoh kalau ikutkan dari segi perkahwinan, contohnya perkahwinan dan perceraian orang Islam satu topik atau beberapa topik dimasukkan di dalam sini. Okey, Prof, mungkin line kita tak berapa bagus sangat. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya.
Tadi Prof sebut tentang pendidikan, ya. Kadang-kadang kita lihat ramai sangat sebenarnya yang masih tertipu, tetapi kerajaan terus menerus memberikan pelajaran pendidikan ataupun dari pihak kementerian sendiri banyak kali, saban kali memberikan melalui persatuan-persatuan memberikan pendidikan kepada orang ramai tentang bagaimana cara supaya jemaah tidak ditipu. Kadang-kadang kita melihat banyak poster, kita melihat banyak sangat ramai yang sebenarnya masih lagi ditipu. Setiap kali kata tolonglah, tolonglah pergi tengok siapa. Kenapa agaknya setiap tahun kita masih lagi dengar kes jemaah ditipu. Sedangkan kita akta dah cukup bagus dah penat dah hari ni, dah tengok habis semua kita dah baca. Undang-undang masih ada, undang-undang tetap ada, tapi kenapa? Itu soalan yang sebenarnya ramai yang bertanya. Undang-undang ada tetapi kes jemaah ditipu masih ada. Dan tiap-tiap, saya rasa dalam setiap tahun memang akan ada kes baru. Apa agaknya sebenarnya? Kemungkinan saya percaya apa yang menyebabkan berlakunya penipuan dan menyumbang kepada statistik penipuan berlaku adalah kerana sikap kurang mengambil tahu untuk menjadi celik undang-undang dalam membeli pakej umrah di sini. Oh, jadi Tuan Fairuz kata sebenarnya pengguna kita yang kurang celik undang-undang. Ataupun ini kelemahan undang-undang. Saya just nak tahu. Saya percaya undang-undang itu mempunyai syarat yang kuat, yang kukuh untuk menjamin mengelakkan penipuan. Untuk pelancongan agensi penggambaraan dan pelancongan yang menjalankan mengendalikan pakej umrah atau ziarah, dia tidak sama dengan agensi pelancongan yang tidak mengendalikan pakej umrah, kerana orang ataupun syarikat yang mengendalikan perniagaan pengendalian pakej umrah, dia dikenakan syarat tambahan di bawah peraturan industri pelancongan, perniagaan, pengendalian pelancongan dan perniagaan di Agensi Penggambaraan 1992. Dia kena syarat tambahan di bawah peraturan 6/1A besar yang tak dikenakan kepada pengendali pelancongan lain. Sekejap Tuan Fairuz. Saya takut kalau ada di antara mereka ni kurang faham sebenarnya. Cuba kita mungkin boleh introduce sikit apa sebenarnya undang-undang yang terbabit ataupun yang sebenarnya dikuatkuasakan bagi mengawal mereka yang membeli package dengan mereka yang offer package. Undang-undang utama yang mengawal industri pelancongan negara ini adalah Akta Industri Pelancongan 1992. Tahun 1992. Betul, Akta Industri Pelancongan 1992. Okey, di bawah akta ini, menteri mempunyai kuasa untuk membuat peraturan-peraturan untuk mengawal industri pelancongan ni. Antaranya adalah peraturan-peraturan industri pelancongan, perniagaan, pengendalian pelancongan dan perniagaan Agensi Penggambaraan 1992 yang telah mengalami beberapa pindaan daripada ia mula diperkenalkan sehingga sekarang. Jadi di bawah peraturan 6 kepada peraturan ini, ia adalah syarat-syarat dan terma-terma lesen yang dikeluarkan, dan syarikat yang berkenaan yang mengendalikan perniagaan agensi pelancongan ini, termasuk pengendalian umrah, adalah tertakluk kepada syarat lesen yang dikenakan. Jika syarat lesen ini tidak dipatuhi, maka pihak Motad boleh mengambil tindakan ke atas mereka ini. Bahkan ia adalah merupakan suatu peruntukan yang boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya. Itulah betapa tegasnya undang-undang sedia ada. Jadi kalau menyalahi lesen, syarat lesen, tidak mematuhi peraturan syarat lesen ini. Okey, sebelum tu bila kita cerita tentang lesen, kena ada lesen, kita nak jual package umrah ni. Oh, mestilah. Mestilah. Sebenarnya dari mana sebenarnya? Kenapa kena ada lesen?
ramai je orang jual tak payah lesen pun. Tak boleh macam tu, sebab jika tiada lesen maka industri pelancongan ini menjadi tidak terkawal dan rakyat akan menjadi terdedah. Rakyat iaitu pengguna-pengguna akan menjadi terdedah kepada sindiket-sindiket penipuan. Di manakah kontraknya jika tidak ada kawalan dari segi undang-undang. Dia bukannya perniagaan biasa, ya. Ia adalah perniagaan yang memerlukan komitmen kewangan yang besar, bukan sedikit ya. Kalau nak pergi umrah bukannya bayar macam beli ikan di pasar. Ia mengambil komitmen beribu-ribu ringgit dan dari situ timbullah kepentingan untuk mengawal hubungan antara pembeli package dan juga pihak syarikat yang mengendalikan package tersebut. Jadi salah satu lagi isunya ya, kalau kadang-kadang bila kita dengar cerita tentang lesen, saya tahu ramai di antara anda yang kata walaupun ada lesen, tetap juga ada berlaku penipuan oleh syarikat yang berlesen. Saya pasti anda semua akan bertanya. Saya akan bagi tips kepada audience. Bagi umrah, macam saya cakap tadi, dia ada syarat tambahan lesen dia, iaitu peraturan 61A besar. Dan dalam peraturan ini, antara syarat yang dikenakan adalah pengendali pelancongan berlesen hendaklah, ingat perkataan yang digunakan hendaklah memastikan bahawa kemudahan penginapan dan pengangkutan di Madinah dan Makkah dan di tempat-tempat lain yang termasuk dalam jadual pakej umrah atau ziarah itu telah ditempah terlebih dahulu. Maknanya sebelum ditawar pakej tu, dia kena pastikan telah ada kemudahan penginapan di Makkah dan Madinah dan juga pengangkutan. Jika tidak ada, dia tak boleh tawar pakej, dan sebarang tawaran pakej tanpa mematuhi syarat ini adalah pelanggaran syarat lesen. Saya tertarik dengan satu benda tadi. Apabila Tuan Fairuz katakan sebelum nak jual tu telah ada semua tempahan. Ya. Itu memang termaktub bawah undang-undang. Ya, inilah undang-undang ni, peraturan 61A-B. Ya. Jadi dalam dia begini, saya nak ringkaskan lah ya, kadang-kadang lawyer cakap mungkin susah sikit kita nak faham. Maksudnya sebelum nak beli package atau beginilah, sebelum saya nak menjual sesuatu benda itu, barang tu kena ada dulu. Saya nak jual handphone, betul. Handphone tu kena ada dulu. Betul. Kalau misal katalah saya jual dekat Tuan Fairuz, saya ada telefon ini, tiba-tiba bagi je duit, barang tak tengok pun, apa rasa dia? Rasa tertipu lah kan? Ringkas dia, dia tak boleh ambil duit jemaah dulu baru pergi beli, baru tempah hotel atau beli tiket penerbangan. Dia kena ada dua-dua ni dulu, baru dia boleh jual package. Maka dengan mematuhi syarat ini, kemungkinan untuk berlaku penipuan itu sukar. Kerana kuranglah. Kurang risiko berlaku penipuan kerana tempahan telah dibuat. Betul. Dan sebagai pengguna, jemaah berhak meminta pihak syarikat membuktikan perkara ini sebelum membuat pembayaran. Dan satu lagi saya ingin ingatkan adalah juga menjadi syarat lesen bahawa pengendali pelancongan berlesen ini, dia hendaklah membuat perjanjian dengan jemaah, dan perjanjian itu hendaklah nyatakan terma dan syarat yang terpakai bagi dan jadual pakej yang ditawarkan berserta peruntukan tentang ganti rugi sekiranya terdapat salah laku atau kemungkinan oleh pengendali pelancongan berlesen atau jemaah. Dia perjanjian ni bukan saja untuk melindungi jemaah tetapi juga melindungi pihak syarikat. Saya bagi contoh. Dalam perjanjian pakej ditawarkan melibatkan ziarah ke Taif, ziarah harian, pergi balik hari lah ke Taif. Tiba-tiba di sana tidak berlakunya ziarah di Taif ini. Ini adalah satu kemudahan pakej. Jadi Breach lah berlaku kemungkinan janji lawat Taif, janji nak lawat Gua Hira tapi tak pergi pun. Janji nak pergi makam syuhada di Uhud, tiba-tiba tak pergi. Kerana pihak di sana gagal mengendalikan pengangkutan darat misalnya. Dan ini adalah satu kemungkinan. Dan perjanjian ini hendaklah memperuntukkan ganti rugi yang perlu dipampaskan kepada jemaah. Misalnya,
Dan ini adalah syarat lesen. Dan pihak syarikat hendaklah menyediakan perjanjian ini. Dan jemaah, Maksudnya kena tulis. kena bertulis. tulis dari awal. Ya, bertulis. Jadi semasa ideally sebenarnya dalam keadaan senario bila berlaku penjualan jual beli package, semasa nak tengok package tu dah boleh tahu dah kalau tak jadi begini ini pembayaran pampasan. Itu sebenarnya. Dia lebih jelas kerana lesen ini peraturan ini mensyaratkan perjanjian itu disediakan dan menyertakan peruntukan tentang ganti rugi sekiranya terdapat salah laku atau kemungkinan. Okey, saya ada satu lagi soalan. Ada yang mungkin akan bertanya ya. Ini mungkin masalah kita cerita tentang undang-undang ni tetapi masih lagi berlaku. Jadi ada satu soalan yang paling best lah. Ni masalah penguatkuasaan pula ke? Atau kita nak revisit lagi, kita nak revisit lagi. Kita tanya satu lagi soalan. Masalah umrah ni yang pada pandangan saya lah, ini pandangan saya. Kenapa selalu sangat orang kata tertipu umrah, haji, again and again orang tertipu? Adakah sebab apa sebenarnya faktor permintaannya sangat tinggi? Disebabkan adakah sebab emosi, sebab orang nak sangat pergi, ini tuntutan agama, jadi mudah sangat siapa yang hendak mengambil kesempatan memainkan peranan mereka apabila melihat kita kata kelompongan dari sudut ni. Agaknya macam mana Tuan Fairuz? Uniknya package umrah berbanding dengan package pelantunan ke yang bukan umrah, pergi China, pergi Italy, pergi Switzerland dan sebagainya. Beza dia adalah orang mengambil package umrah kerana mahu menunaikan tuntutan agama. Itu menunaikan umrah dan percaya tentang kelebihan beribadat di Masjid Nabawi berbanding tempat lain. Percaya Masjidil Haram 100,000 kali lebih baik dari tempat lain. Itulah niat utama mereka mengerjakan umrah. Jadi sebagai contoh, ada pula yang lebih mengejar kepada package akhir Ramadan sebab ingin mengejar malam Lailatul Qadar misalnya. Dan ini adalah impian orang Islam, ramai orang Islam untuk berada di tanah haram dan menunaikan umrah ketika tempoh tersebut. Bayangkan sekiranya menjadi mangsa penipuan, tiket kapal terbang tak dapat, visa tak dapat, hotel tak dapat, balik tak dapat, sampai sana kena halau dengan hotel dan sebagainya. Macam-macam sebenarnya. Jadi inilah tujuan dia. Perjanjian itu diperuntukkan dan ia menjadi sebahagian dari syarat lesen. Dan berbalik kepada penguatkuasaan. Saya nyatakan di sini ini di bawah peraturan yang saya sebut tadi. Peraturan ni sebenarnya adalah peraturan di bawah Akta Induk ni. Peraturan bagi semua travel agent yang ada lesen. Peraturan ni lah yang regulate ataupun mengawal selia semua travel agent yang berlesen. Saya bacakan. Mana-mana orang yang melanggar sub peraturan 1, 1A atau 1B adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Soalan saya tidak tahu mengenai statistik pendakwaan yang berlaku di bawah peraturan ini. Macam mana kita nak tahu sebab benda ni tak ada dalam jurnal ke apa? Ia tidak dilaporkan. Sekiranya pendakwaan mula dilakukan ataupun telah dilakukan tapi mungkin tidak dilaporkan. Apabila saya sarankan sekiranya berlaku sebarang pendakwaan, media coverage, liputan tentang pendakwaan tersebut dilaporkan. Setiap kali pendakwaan berlaku dilaporkan. Setiap kali sabitan berlaku dilaporkan. Tujuannya adalah supaya mereka yang berniat atau berangan untuk terbabit dalam menipu orang ramai ini menjadi takut untuk melakukan kesalahan ini, dan saya percaya ini adalah salah satu cara untuk mengelak daripada gejala penipuan ini berlaku dalam industri umrah.
Okey, cerita pasal perangan nak menipu tu ada ya. Siapa yang berangan-angan nak tipu. Tapi jangan terkejut memang sebab saya nak wrap up satu je. Kadang-kadang dalam isu penipuan ni sebenarnya dia ada gabungan beberapa faktor dan sangat mudah. Kalau sesiapa yang nampaklah dan berangan nak tipu orang kan. Sebab dia gabungan emosi jemaah. Ya. Ini tak boleh tolong lagi lah. Memang kadang-kadang orang simpan duit bawah bantal nak pergi haji dan umrah kan. And then kemudian orang nampak dah peluang keuntungan ni sebab agak mudah sebenarnya dia nampak untungnya bila orang pergi sana sampai dah balik tak payah dah, hotel boleh pelbagai sebab kita tak nampak. Pergi umrah dan haji ini sebenarnya adalah satu perkara yang kita beli tak nampak secara fizikal kita beli ni. Kita nampak sesuatu package yang akhirnya keuntungannya dari sudut spiritual kan. So and then kemudian mungkin ruangan yang ada, kelompongan yang ada dalam sistem. Tuan setuju? Saya setuju. Jadi gabungan ni lah membuatkan ramai yang berangan. Rasa macam boleh next year, okay. Boleh panggil ramai. Kadang-kadang diorang ni saudara mara pun boleh jadi bahan. Betul tak? Boleh macam-macam. Ahli, saya pernah dengar ada sekali tu, satu kumpulan dekat penduduk kawasan sejiran dia yang habis kena semua. Kerana mereka terpedaya dengan janji manis. Agaknya bagaimana cara kita tengok kes sebenar kalau kita tengok sebenarnya penipuan ni bermulanya macam mana? Kat mana mulanya? Di mana salahnya? Sistem ke sengaja ke tak sengaja, tanpa sengaja tertipu. Tak sengaja tiba-tiba tertipu. Berdasarkan pengalaman saya, penipuan ini terjadi pada asalnya adalah terpengaruh dengan mereka yang telah pergi. Mereka telah berjaya pergi umrah dengan syarikat A, misalnya syarikat A. Jadi mereka mempromosikan bahawa syarikat A ini telah berjaya mengendalikan pakej umrah dengan begitu baik. Mengendalikan pakej umrah dengan begitu baik. Jadi dia anggap perangkap satu dulu. Kemudian syarikat A mempromosikan pakej umrahnya kawasan penduduk setempat, kadang-kadang dan selalu juga melalui media sosial, misalnya TikTok ke Facebook ke, ya. Jadi dia tawarkan. Jadi mereka pula terpengaruh dengan kedua-dua elemen ini. Satu, cerita daripada rakan atau keluarga yang telah pergi dengan syarikat A. Kedua, dengan iklan yang ditawarkan. Dan seperti yang ketiga adalah harga yang luar biasa juga ditawarkan. Harga yang luar biasa tu yang selalu gemar betul dengan harga luar biasa ni. Dan biasanya mangsa ini adalah juga orang yang tidak pernah mengerjakan umrah. Dia tidak pernah pergi ke Tanah Suci. Dia tidak ada pengalaman. Dan ini adalah golongan yang paling terdedah dengan penipuan. Vulnerable lah. Kiranya Dia ada vulnerable parties lah. Kalau dari segi sudut konteks undang-undangnya, apabila mereka tidak sebenarnya mengambil peluang sebagai orang tengah. Betul? Orang tengah, tak kira lah sebagai agent, sub-agent ataupun kadang-kadang influencer. Yeah. Benar ke tidak? Sekarang ni dah ada trend tentang Pempengaruh, influencer, pempengaruh. Jadi sebenarnya ada tak di-cover bawah undang-undang? Ada tak di-cover bawah undang-undang siapa yang layak bercakap tentang penjualan package umrah? Okey. Di bawah peraturan yang saya sebut tadi, peraturan industri pelancongan, perniagaan, pengendalian pelancongan dan perniagaan agensi pengembangan. Okey. Jika mereka yang mempromosikan pakej umrah tersebut bukanlah dari kalangan pekerja syarikat, okay? Dia bukan boleh secara sembrono suka-suka hati mempromosikan pakej tersebut, ya. Okey, kerana ia adalah juga di bawah peraturan 61 GA, ya. Saya baca syarat lesen. Alright. Pemegang lesen hendaklah memohon kepada Pesuruhjaya bagi kelulusan untuk melantik mana-mana orang yang bukan daripada kalangan kaki tangannya
untuk mempromosi pakej pelancongan yang ditawarkan oleh pemegang lesen dan hendaklah membayar fee pemprosesan sebanyak RM50 bagi permohonan sedemikian bagi setiap orang. Jadi orang yang tukang mempromosikan pakej bagi syarikat tertentu itu tidak boleh melakukannya secara sendiri. So dalam peruntukan tadi tu maksudnya sebelum seseorang tu boleh nak promote package umrah ni, Ya, namanya kena dah disubmit ataupun dah ada peruntukan. Sebab syarikat kena mohon kan? betul. Syarikat kena mohon kepada pihak Motek Aha. untuk memberitahu orang ini adalah mereka yang bukan kaki tangan tapi mempromote package mereka. Ya, Betul? betul. Mereka perlu kelulusan. Jadi sebenarnya macam mana pula dengan yang trend yang ada sekarang ni? Trend yang ada apabila ramai di antara mereka bila dia dah selalu dengan berurusan dengan orang tengah dan sebagainya, mereka berani sebab tidak berurusan terus dengan company, dengan syarikat kan. So jadi ni berkait rapat dengan soal kepercayaan. I dah trust you. I dah trust you. Ni adik-beradik ni, I trust you. Kita tak kata mereka mempromote secara besar-besaran for commercial reason ke apa benda kan. So macam mana agaknya promotion ni tiba-tiba dia dah trust adik-beradik pula yang bagi tahu syarikat so and so. Habis cerita kantoi semua, satu keluarga. Ada kan kes? Ada kes. Satu keluarga semua. Daripada maknya sampai 7 orang kena lebih RM120,000. RM120,000, 7 orang. Allahu Akbar. Macam mana agaknya tu? Saya pun aduh. Yalah, pakej Ramadan kan mahal. Pakej Ramadan. Dan akhirnya ialah bila Tak pergi pun 7 orang tu. tak pergi terus. Tak pergi pun. Tapi dia dah rasa tak best dah sebab yang introduce mesti adik-beradik salah seorang. Kan? Jadi macam mana dengan tuan? Perkara ni kata tadi kita nak kena berlesen. Kita kena, nama kita kena disubmit. So kita tak selesai juga masalah ni. Walaupun orang tu tak berlesen ataupun tidak didaftarkan ataupun tidak dimaklumkanlah kepada Motek, penipuan tetap akan berlaku. Mana agaknya? Okey. Di bawah Seksyen 5 Akta Industri Pelancongan ni, saya ada dalam bahasa Seronok Inggeris. saya hari ni, tak apa. Saya dalam bahasa Melayu. Saya dalam bagi tuan saya bacakan yang dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Versi saya bahasa Inggeris. Okey. Yang mana ni? Seksyen 5. Seksyen 5. Dia dah tegang dah sebut dalam ni. Tiada seorang pun boleh menjalankan atau mengendalikan atau menganjurkan dirinya sebagai menjalankan atau mengendalikan A. Perniagaan pengandaian pelancongan atau B. Perniagaan agensi pengembaraan melainkan jika ia adalah suatu syarikat dan memegang lesen sah di bawah bahagian ini. Okey. Kalau sekali baca Seksyen 5 ni memang tak jelas kan? Dan tapi Seksyen 2 memberi penjelasan mengenai perniagaan agensi pengembaraan. Okey. Ertinya mana-mana perniagaan yang menyediakan semua atau mana-mana daripada perkhidmatan yang berikut. A. Menjual, mengatur atau mengadakan untuk komisen tiket-tiket yang melayakkan seseorang untuk membuat pengembaraan dengan menggunakan Ada komisen lah. Orang tengah ada komisen. dengan menggunakan apa-apa pengangkutan sama ada darat, laut atau udara. I tak ada komisen. I introduce je ke adik-beradik I. Tak ada komisen. Nanti dulu. Ada lagi ni. Alright. Okey. B. Menjual, mengatur atau mengadakan untuk komisen tempat penginapan di dalam Malaysia atau di luar Malaysia. Okey. Lepas tu C. Ni yang terkena ni. Apa-apa perkhidmatan lain yang bersampingan dengan mana-mana perkhidmatan yang disenaraikan di atas. Alright, okay. Jadi, nak lagi ke mana? You tak dapat So komisen ke? hati-hati, janganlah you all saja-saja nak suggest pada adik-beradik ni, kepada family lah, jiran tetangga, kawasan setempat semua. Kalau tak kenal company tu, pendek kata kalau dia tak kenal, dia bukan appointed agent ataupun dia bukan orang yang berkaitan dengan syarikat tu, jangan mandai-mandai bagi tahu, syarikat ini boleh kan?
boleh buat itu, boleh buat ini. Sebab kadang-kadang takut kalau family kita tersangkut hanya kerana recommendation yang kita sendiri tak tahu sahih ataupun tidak, betul? Ya. Okey, ini realiti yang terjadi. Okey. Pada asalnya syarikat A ini mungkin track record dia bagus. Kemudian apabila bisnes dia boom, bisnes dia maju, kemudian dia mengambil tempahan lebih daripada kemampuan. Ya. Dia mengambil tempahan lebih daripada kemampuan. Dia gagal mendapatkan hotel, dia gagal mendapatkan tiket penerbangan. Apabila dua ini menempuhi kegagalan, maka jemaah-jemaah tadi akan hampa kerana tidak akan diberikan apa-apa tiket penerbangan ataupun penempahan. Jadi kalau kita tidak mahu melihat perkara ini terjadi kepada diri kita atau keluarga kita atau kawan-kawan kita, janganlah memandai-mandai nak mempromot secara berlebihan sesuatu syarikat tu. Sebab you mungkin pergi pada ketika dia tengah bagus. Betul. Tapi kemudiannya apabila dia mengambil lebih tempahan, dia tidak mampu untuk pengurusan yang tak bagus lah. Dan pengurusan kewangan tak bagus. Betul. Kita pun tak tahu duit tu pergi ke mana, minta refund, tak dikembalikan refund. Betul. Sudahnya apa remedi orang yang telah membayar, contoh tadi 7 orang ahli keluarga tadi bayar lebih RM120,000. Dia nak pergi ke siapa? Adakah yang mempromotkan tadi yang nak bayar balik? Itu dah takut lah dah tu. Kalau ada yang bongsu lah yang promote tu, pasti dia kata, I pergi tak ada masalah. I tukar cakap je. Confirm. So ini sebenarnya sangat berkaitan dengan penipuan ni, sangat berkaitan dengan kepercayaan sosial. Betul. Kawan, adik-beradik, saudara mara, ketua kampung, tok imam. Kadang-kadang saya pun tak faham juga. Sebenarnya ramai juga terpengaruh dengan sebab kumpulan dakwah, kumpulan usrah dan sebagainya kan. Jadi kita boleh katakan kesilapannya sebenarnya tak salah. Kalau kita nak kata I dah pergi dengan yang ini so and so, lepas tu you pergilah try. Tapi silapnya sebenarnya ialah siapa yang mendapat maklumat ni tak buat semakan. Betul. Kan? Tak buat semakan sebab mereka percaya bulat-bulat tanpa buat semakan ataupun pergi ke pejabat di mana syarikat ke siapa yang mereka dapat maklumat tu kena pergi tengoklah sendiri. Kan? Jadi ini di situlah saya rasa risiko tu bermula. Kita berbalik pada undang-undang tadi. Undang-undang kata semasa anda sign, ya. Okey, kita sebelum cerita pasal tu, ya. Kalau ikutkan undang-undang, Tuan Fairuz pasti akan tahu setiap iklan yang dikeluarkan itu belum lagi kontrak, betul? Belum, itu tawaran kepada kontrak. Itu tawaran aja kepada kontrak. Kalau dalam bahasanya ni kepada sesiapa yang arif tentang undang-undang akan tahu semua tawaran-tawaran dalam social media, dalam brosur, dalam apa-apa bentuk sekalipun yang keluar dekat mata sekalipun belum lagi dikatakan kontrak. Ianya adalah satu, kalau dalam bahasa undang-undang legal jargonnya ialah invitation to trade. Maksudnya baru menjemput, hai mari sini, ini harga yang ada, ini harga yang ada, betul? Mari berkontrak dengan saya. Mari berkontrak dengan saya. Itu undang-undang. Jadi kalau anda percaya pada apa yang ditulis kat iklan tu, anda salah. Betul? Betul. You tak boleh, bukan salah. You boleh bergantung kepada apa yang disebut dalam brosur, dalam iklan. Boleh. Tapi pastikan dia mampu melakukannya. Itu yang saya kata tadi. Peraturan tentang syarat lesen tu dah kata dia tak boleh tawarkan pakej umrah ni kalau dia tidak ada reservation di Madinah dan Mekah dan juga pengangkutan. Dia kena ada. Baru dia boleh tawarkan. Dan sebagai pengguna, kita berhak tanya mana bukti tempahan. Ya, bukti tempahan. Sebagai pengguna, itu sebabnya saya kata tadi, walaupun anda mendapat maklumat daripada family atau rakan-rakan sebagainya, pergilah semak sendiri. Semak dulu, ada ke tak penempahannya. Untuk yang musim yang akan datang, tiketnya ada ke tidak. Sebab semua tiket-tiket ni bila dibuat penempahan, dia akan ada kod.
mereka akan ada kod. Kita panggil PNR. PNR ni sebenarnya menunjukkan, PNR ni hanya akan ada, dia akan tulis HK belakang tu. Maksudnya deposit telah dibayar, telah diblok untuk orang itu. So benda ni sebenarnya kalau nak semak boleh semak. Ya. Kalau nak semak betul-betul dengan syarikat, tapi cuma mungkin syarikat tengoklah. Mungkin kalau anda ragu-ragu semaklah kan, tapi mungkin agak tedious juga untuk kita semak satu persatu kan. Tetapi sebenarnya kadang-kadang risiko tu berlaku hanya kerana ramai percaya sahaja, tanpa kadang-kadang kita dah lepas bayar deposit, lepas tu kita biar. Tak pergi pun ke pejabatnya, semak betul ataupun tidak, lihat perjalanan-perjalanan, booking ataupun surat menyurat yang dikeluarkan oleh syarikat. Betul? Betul. Tak, so okey kita bayar deposit mungkinlah kepada syarikat untuk okeylah tempahan umrah mungkin RM300 lah misalnya kan. Kita ada banyak lagi kita nak bayar kan, mungkin lagi RM9,000 kita kena bayar apa semua, dan dia syarikat bagi kita masa sehingga mungkin 2-3 bulan sebelum pakej umrah, atau mungkin ada yang sehingga sebulan sebelum pakej umrah tu bermula. 45 hari lah biasa. 45 hari tu mesti dah habis bayar. Jadi sebelum hari ke-45 tu semaklah. Awak boleh semak, pengguna boleh semak. Tak ada Kalau masalah. 45 hari, tuan-tuan dan puan, sebenarnya untuk membuatkan satu package umrah tu berjalan dengan betul ya, tak ada hotel yang bagi tiba-tiba last minute. Lagi-lagi kalau grup besar. Last minute booking confirm harga lain. Yang kedua, availability bilik tu belum tentu ada. Jadi orang biasa booking memang awal daripada 45 hari tu. 45 hari ataupun paling lewatlah 35 hari sebelum departure tarikh penerbangan tu, kerana itu adalah syarikat, itu adalah syarat syarikat penerbangan. Itu adalah syarat hotel. Hotel pun tahu, dia tak bagi kita bayar last minute. Mana dia bagi kita last-last, tiba-tiba tak mungkin ada biliknya. Jadi itulah antara semakkan sebelum bayar tu pergi semak dulu. Itu rasional syarat lesen tadi tu. Tapi adakah dikuat-kuasakan? Ya, adakah dikuat-kuasakan? Adakah sebenarnya kalau dah berlaku tu dia is already too late. The money memang kiranya tak ada lah. Senang cerita memang dah tak ada lah tuan-tuan dan puan-puan. Sesiapa yang dah rasa. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan satu grup lah dengan keluarga kan. Tuan-tuan letak RM120,000. Mungkin kalau ramai 10 orang bayar untuk package umrah Ramadan yang mungkin harga RM15 hingga RM20,000 bergantung kepada saiz bilik. Okey. Lepas itu selepas bayar, tiba-tiba tiket penerbangan dapat notis dari syarikat kata penerbangan ditangguhkan. Mula dia menghantarkan tawaran alternatif, kita tak dapat pergi akhir Ramadan, kita pergilah lepas Syawal ataupun bulan Oktober misalnya. Itu bulan yang bukan tuan-tuan nak. Tuan-tuan nak pergi akhir Ramadan, tuan-tuan nak mengejar Lailatul Qadar. Tapi dia tawarkan di akhir kemudian itu. Yang kemudian lah. Ini bukan tuan-tuan nak. Tapi sudahlah gagal. Kemudian deposit tak kembali. Tiba-tiba bila tuan-tuan nak mengambil tindakan undang-undang, dapat maklum syarikat telah digulungkan. Syarikat telah digulung. Tuan-tuan nak ke mana? Sangat sedih lah sebenarnya. Memang kisah sedih dan ia benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi tuan-tuan dan puan-puan. Memang sangat menyedihkan, terutamanya kepada ayah bonda kita yang kalau sekiranya itu adalah simpanan lifetime saving. Kan, simpanan seumur hidup. Itulah satu-satunya yang ada, atau mungkin mereka menjual harta benda untuk pergi umrah dan haji, tetapi akhirnya tidak kesampaian. Itu belum masuk lagi yang siap dah buat kenduri. Oh, itu selalu. Yang selalu dah buat kenduri dan kadang-kadang menerima sumbangan ahli karya untuk jemaah ni mengerjakan umrah, ada kenduri. Tiba-tiba tak jadi. Tapi duit sumbangan karya dah bagi. Aduh, kan, mana nak letak muka kan? Jadi kita nak mengelakkan semua ni, dan itulah pasal dia, tujuan dia kita adakan podcast ni untuk memberikan celik undang-undang sikit. Tak susah. Hanya perlu buka mulut kepada syarikat, tunjukkan saya bukti bahawa tempahan telah dibuat. Tak susah pun. Berapa perkataan je. Kalau dia jujur, dia buktikan. Ya betul. Kalau sebenarnya memang ada, tidak menjadi isu. Memang benda tu memang ada. Kan? Jadi
Okey, since kita dah sebutlah sedikit kan, dan Tuan Fairuz sendiri dah ada dah banyak pengalaman, beratus dah mangsa-mangsa penipuan ni telah Tuan Fairuz wakili di mahkamah kan. Cuba dalam satu ayat lah disamerikan, siapa sebenarnya yang selalu sangat terdedah dengan penipuan ni? Okey. Pertamanya Dalam kes-kes yang dah pernah Tuan Fairuz buat lah. biasanya adalah golongan tua. Okey, golongan tua. Warga emas. Warga emas lah warga emas yang dah lepas usia pencen. Sayang ya kalau duit pencen habis. Sayang habis Ada macam kan? tu je. Ada. Duit pencen ada. Duit pencen habis Okey. gitu sahaja. Lepas tu golongan yang terpengaruh dengan, macam saya sebut tadi, terpengaruh dengan galakan daripada saudara mara yang telah sukses pergi menunaikan umrah. Ya. Okey, mereka percaya bulat-bulat tapi tak nak buat semakan. Lepas tu satu lagi golongan, terdapat juga setengah daripada mangsa ni adalah golongan profesional. Ada. Memang saya pun ada apa ni? Ada doktor, ada ya. Dalam kalangan jemaah di kalangan jurutera, di kalangan, cuma saya tak jumpa peguam lagi. Tak ada ya. Peguam saya tak jumpa Kalau lagi dia menjadi jumpa masa. peguam, dia takkan jumpa Tuan Fairuz. Jadi memang malu terus lah. Saya tak rasa lah. Ni ada soalan daripada, saya bacakan sedikit. Soalan daripada Tuan Syafiq Mamat. Mungkin excited nak pergi haji tanpa selidik betul-betul, maka di saat akhir kena scam. Ada juga jenis yang tak berkawan dengan orang. Betul ke? Dia rasa macam dia tahu semua. Dia tak tanya orang, akhirnya jadi mangsa. Mungkinlah. Mungkin ada juga yang tak bertanya sesiapa pun. Mungkin dia yakin. Yang pentingnya sebenarnya, macam saya sebut tadi lah, sebenarnya untuk pemergian ke Tanah Suci ini banyak melibatkan emosi. Yeah. Dan apabila melibatkan emosi, apa sahaja yang kita nampak di hadapan mata kita rasa betul dah. Betul? Betul. Dan kadang-kadang tanpa soal selidik kita rasa dah yakin panggilan-panggilan tu dah ada. Lebih-lebih lagi banyak testimoni jemaah-jemaah sebelum tu. Nanti kita akan discusskan kenapa ada jemaah sebelum berjaya dan jemaah selepas tu terkandas. Kan? Tapi saya nak baca sedikit soalan ataupun sedikit komen ya daripada Tuan Melfilson Elna. Jika penipuan berlaku dilakukan oleh travel agent yang berdaftar dengan Motek, adakah itu juga salah jemaah? Itu salah jemaah ke atau salah kementerian kerana memberi lesen kepada travel agency yang bermasalah itu sendiri? Apa jawapannya? Okey. Kita letak diri kita dalam kedudukan jemaah yang percaya kepada iklan. Okey. Katakanlah jemaah tersebut kemudiannya telah masuk ke laman Motek lah misalnya. Semakan. Tak, dia ada satu grup dalam social media ni, ada grup umrah, grup itu, grup ini. Dalam tu memang meriah. Ya, macam-macam penipuan-penipuan ni ramai berlaku juga di situ. Dalam komen-komen tu sendiri pun orang ramai memberi input, saya macam ni, semua boleh call saya dan sebagainya. Sebab ada komen kat sini, dia kata ramai juga scammer yang menyamar jadi ejen-ejen travel agency. Marketing dia orang ni lagi power daripada travel agency tu sendiri kat social media. Mereka memang lebih meriah. So kenapa kita balik pada soalan tadi, kadang kalau misal penipuan berlaku disebabkan oleh travel agent berdaftar, so kenapa kementerian salah kementerian ke bagi lesen pada travel agent ni? Memang dah yang kita dah tahu bermasalah. Okey, kementerian, pihak Motek dia memberikan lesen. Lesen tu diberikan apabila syarat-syarat lesen dipenuhilah. Tetapi syarat apabila diberi lesen, macam saya sebut tadi, peraturan tadi menetapkan antaranya syarat lesen yang saya sebutkan tadi. Soalan dia sekarang, jika Motek menyedari pelanggaran lesen, saya tak kata dia tak sedar. Kena ada aduan. Isunya kena ada aduan. Tuan-tuan dan puan-puan, Motek juga takkan tahu, melainkan ada aduan yang sahih. Kita tak boleh berdandaskan kepada hearsay saja, betul? Betul. Jika berlaku menjadi mangsa, kenalah buat aduan. Pertama saya, kalau ia adalah suatu yang tuan rasakan ia adalah suatu bentuk jenayah penipuan atau pecah amanah jenayah,
Sebagai contoh, kenapa dia pecah menjadi ambil duit, sepatutnya digunakan untuk beli tiket dan penerbangan hotel, tapi duit itu tidak digunakan untuk tujuan tersebut, tapi digunakan contoh untuk membayar hutang syarikat. Maka itu adalah pecah mana jenayah. Dan tuan-tuan, jika boleh buktikan perkara sedemikian, Susah atau nak ada syak munasabah perkara tersebut dilakukan, buat aja laporan polis. Kemudian setelah laporan polis dibuat, terpulang kepada pihak polis untuk menyiasat atau tidak, dan IP Kertas Siasatan jika dirasakan perlu hantar kepada pihak pendakwa raya yang akan tentukan pendakwaan akan dibuat atau tidak. Itu kuasa pendakwa raya. Tetapi ia tidak menghalang tuan-tuan setelah membuat laporan polis tersebut untuk membuat aduan kepada Motek bahawa syarat lesen telah dimungkiri. Syarat dan terma Balik lesen kepada peraturan tadi. Sebagai contoh, saya dah telah maklumkan tuan-tuan bahawa antara syarat lesen dia kena buat perjanjian. Betul? Dia kena buat perjanjian antara pihak syarikat dan jemaah. Ini adalah syarat lesen. Dan jika tuan-tuan diberikan janji manis secara lisan tetapi tidak dikotakan janji manis tersebut, dan tidak ada sebarang peruntukan tentang membayar ganti rugi, ia adalah satu pelanggaran syarat lesen yang saya sebut tadi. Sebab macam saya sebut tadi, kena ada perjanjian antara syarikat dan jemaah. Dan di atas dasar ini saja, pihak Motek, pada khemah saya, pendapat peribadi saya, harus menjalankan siasatan, dan jika perlu terbukti berlaku pelanggaran syarat lesen, buat pendakwaan yang saya lakukan tadi, buktikan kepada umum bahawa pihak kerajaan memandang serius tentang kes pelanggaran syarat lesen dan juga penipuan umrah. Setakat ini, adakah di media sosial digembar-gemburkan pendakwaan syarikat-syarikat yang melanggar syarat lesen dan melakukan penipuan? Off late ada. Off late memang ada. Dah beberapa syarikat yang kita tahu, dan banyak dah yang keluar. Dulu-dulu dia macam sorok-sorok sikit, sekarang ni dah dengan kekuatan social media, kebanyakan nama-namanya dikeluarkan dan mereka dah tahu. Dan jangan lupa, Motek juga mempunyai senarai mereka yang telah dibatalkan lesen, mereka yang dimasukkan dalam senarai bahaya untuk berurusan. Tapi sebenarnya itu bergantung pada kita untuk celik undang-undang, celik maklumat-maklumat ni semua, kan? Jadi saya nak kata, kadang-kadang kita kena melihat juga mekanisme kementerian dengan pengguna. Setiap seseorang itu sebenarnya ada tanggungjawab untuk menyemak. Itu tanggungjawab kita. Kalau kita tahu dalam undang-undang juga kata ignorance is no excuse under the law. Maksudnya kalau tak tahu tu no excuse. Pergilah mahkamah mana pun kata saya tak tahu. Memang tak boleh. Mahkamah akan kata kita sebagai orang warga negara yang sepatutnya faham tentang semua ni, kita tak boleh mengadu dan kata minta maaf, saya ni tertipu kerana saya tak tahu. Dan mahkamah tidak akan memberi kelebihan pada orang itu hanya kerana dia tak tahu. Betul? Betul. Jadi sebab itulah sebenarnya dalam podcast ini kita cuba nak bercerita, walaupun sebenarnya ramai yang dah mula agak panas juga tanya, macam mana pula dah kata yang macam mana kita nak tahu tempah ke tidak bilik saya ni? Itu soalan-soalan seterusnya. Macam mana nak tahu? Saya petang tadi saya ada try masuk ke laman semakan agensi yang mempunyai lesen, yang diberikan lesen. Kita boleh semak sebenarnya dalam laman Motek tu. Tuan-tuan boleh semak sendiri. Masuk laman Motek dan semak. Jika tuan berminat dengan syarikat sekian-sekian, adakah dia punya lesen untuk menjalankan perniagaan pakej umrah ni? Tuan-tuan boleh cek sendiri. Jadi kalau tak ada, tuan-tuan kena semak betul balik dengan Motek, adakah ini benar? Sebab takut tak update, takut rekod itu tidak update. Tetapi dalam laman Motek juga akan disiarkan syarikat-syarikat yang mana diumumkan lesen mereka telah dibatalkan. Telah dibatalkan. Dalam situ kita boleh tahu. Sebenarnya bawah akta kita tidak ada peruntukan gantung lesen, kan? Hanya batal saja, betul? Gantung ada di bawah Seksyen 8. Seksyen 8 boleh, ya? Dia kata Pesuruhjaya boleh membatalkan suatu lesen diberikan jika dia berhati bahawa ini version bahasa Melayu.
Bukan ke yang sebenarnya dia terus membatalkan pembatalan lesen? Gantung dalam tempoh masa untuk yang The ini. commissioner may revoke a license granted under Section 7 if he is satisfied that. B, the licensed tourism enterprise has contravened any condition imposed under the license. Jadi, kalau dilanggar syarat lesen, bukan saja dia berhadapan dengan pendakwaan di bawah peraturan 6 yang saya sebut tadi tu, tetapi juga berhadapan dengan penggantungan pembatalan lesen di bawah Seksyen 8 kurungan 1 kurungan Jadi B. itulah masalahnya. Aduan perlu dibuat. Masalahnya Tuan Fairuz, dia dibatal lesen. Duit kita ni tak pulang-pulang lagi. Macam mana? Lesen dia dibatalkan. Okay, fine. Dia tak kisah pun lesen dia batal. Tapi duit kita dah berjuta-juta dapatnya. Macam mana? Jadi untuk itu kalau dia enggan melakukan restitusi, mengembalikan duit kepada jemaah, jika dia enggan terpaksa mengambil tindakan undang-undang lah, tidak ada jalan lain. Kita perlu menjalankan falkan tuntutan undang-undang. Kita kena buat falkan tuntutan undang-undang. Jadi sekarang ni katalah ialah dah lesen dia dibatalkan, duit tak dapat. Apa sebenarnya avenue seterusnya? Mungkin Tuan Fairuz boleh ceritakan step-step dia. Sebab lepas ni kita ada soalan yang dah sebut dah nama-nama tertentu kan. Kita tak boleh nak cerita di sini, tak boleh nak sebut nama syarikat. Ada yang kata aduan dah dibuat di Motek tapi tiada tindakan yang diambil. Kena scammer tahun 2025. Jadi Motek tiada tindakan. Jadi apa sebenarnya dari sudut undang-undang, sebenarnya apa peluang dan ruang yang kita ada? Okey. Sebagai pengguna. Okey. Dia begini. Jika aduan telah dibuat tetapi tiada tindakan, tak ada feedback lah, katakanlah tidak ada sebarang maklum balas tentang apa yang berlaku tapi kepada first kena aduan check kita. dulu aduan tu betul ke tidak. Aduan tu sampai pada saluran yang betul ataupun tidak. Ada jawapan ataupun tidak daripada Motek bahawa aduan sedang dalam siasatan. Sebab yang saya tahu selalunya Motek kan jawab aduan dia dalam siasatan. Dia mesti jawab. First, tuan-tuan dan puan-puan kena semak dulu aduan tu sampai ataupun tidak pada Motek. Ada saluran dia, ada link di mana aduan tu memang mesti sampai. Dan kalau sekiranya Motek tidak ambil tindakan, seterusnya? Okey. Kalau dia kalau Motek enggan menjalankan tugas statutory, tugas yang telah diperuntukkan di bawah undang-undang, maka remedi pihak yang terkesan dengan tinggalan pihak berkuasa untuk menjalankan tugas awam boleh memfalkan apa kita panggil semakan kehakiman, proceeding semakan kehakiman, meminta perintah mandamus. Dah ni jauh dah ni. Mandamus ni dah. Mandamus adalah satu perintah yang mahkamah, ringkasnya mandamus ni adalah perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah untuk mengarahkan pihak berkuasa awam menjalankan tugas awamnya. Ya. Kadang-kadang bila kita rasa macam kita tidak diadili oleh pihak berkuasa, maka sebenarnya mahkamah boleh mengeluarkan perintah untuk memaksa ke satu-satu perlakuan itu dilakukan. Ya. Boleh ya? Boleh. Tetapi itu memang kena jumpa lawyer lah. Itu memang kena jumpa lawyer lah. Dia bukan dengan file dekat tribunal, tak ada. Dia ada prosedur teknikal. Dia bukan read sama biasa. Dia bukan sama biasa. Seandainya kalau misal jumlah tu terlalu besar dan memang perlu dituntut atau memberi hak kan. Tapi pada kebiasaannya, sepengetahuan saya, pihak Motek akan menyiasat aduan-aduan. Akan menyiasat. Selalunya Motek memang menyiasat, cuma satu saja yang saya rasa kita susah nak bagi solution. Duit dah tak ada. Duit dah tak ada ni. Itu susah sangatlah sebenarnya. Kalau walaupun dapat order, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang ada satu keadilan yang susah nak dicari. Walaupun mahkamah telah menjatuhkan hukuman, mengatakan bersalah dan apa sahaja pun berlaku, menunjukkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan menang, mangsa penipuan menang. Tetapi kalau syarikat tidak punya kewangan, tidak mempunyai wang ataupun telah digulung, wound up ataupun direkturnya telah pun bankrupt, apa seterusnya? Okey. Susah sebenarnya nak cakap ya. Okey. Peguam nak cakap sampai hati ni, macam mana nak cakap ni?
Saya boleh terangkan step dia. Saya boleh terangkan apa Tak langkah apa, yang kita boleh mungkin diambil. boleh cerita. Kita Saya dalam- cadangkan jika kepada kebiasaannya bangsa pakej umrah ni adalah bukan satu. Ya, Dia ramai. adalah berkenaan dengan siapa yang membeli pakej yang menawarkan umrah pada contohnya akhir Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan. Dia bukan sikit. Dia akan yang membeli pakej ni ramai. Jadi saya cadangkan ambil tindakan secara berkumpulan. Secara berkumpulan ni dia punya kelebihan adalah you mungkin boleh berkongsi kos guaman. Kos guaman boleh dikongsi. Kos guaman boleh dikongsikan. Lepas itu Boleh bawa kepada peringkat yang lebih tinggi daripada tribunal pengguna. ya betul, boleh dibawa peringkat yang lebih tinggi daripada tribunal pengguna kerana bidang kuasa lebih besar, sepengetahuan saya bidang kuasa tribunal pengguna adalah setakat RM50,000 saja. Dan lebih daripada itu memang kena pergi mahkamah. Mahkamah tidak ada limit, mahkamah tinggi tidak ada limit. Jadi apa yang terjadi kita kena consider juga, kita kena lihat struktur syarikat yang menawarkan pakej tersebut. Siapa sebenarnya yang mengawal syarikat tersebut? Adakah terdapat pemegang saham dan pengarah orang yang sama yang merupakan penggerak syarikat tersebut? Dialah yang mengawal kewangan syarikat, dialah mengawal segala-galanya. Di sini kita boleh memfailkan tindakan dengan mengangkat tirai perbadanan. Tuan-tuan kena ingat syarikat dan pengarah ni dia adalah Ini dah teknikal dah ni. ni Dah masuk teknikal dia adalah dua entiti yang berlainan. Syarikat ni adalah orang, individu di sisi undang-undang, dia adalah legal person, tapi director ni adalah ejen kepada syarikat tersebut. Jadi ada dalam setengah keadaan mahkamah akan mengangkat tirai perbadanan sebab dia tahu syarikat ni hanyalah vehikel adalah suatu alat untuk director tersebut mengaut keuntungan. Contoh, dia pemegang mungkin 80%, 95% saham daripada mungkin 2 juta tu 1.8 juta dia yang kontrol. Ya. Kan? Kewangan syarikat Dia yang tahu. Dia yang tahu semua benda dia. Semua dia. Laporan kewangan syarikat dia juga yang menghantar, dia yang tanda tangan, dia angkat sumpah apa semua di hadapan penjurus sumpah menandatangani annual report. Okey. Jadi di sini jika pihak syarikat saja disaman, saya cadangkan sertakan juga director yang sedemikian. Bukanlah director yang minoriti, tetapi director yang merupakan sebenarnya dialah tonggak utama syarikat tersebut. Betul. Kalau dia kontrol 90%, 80% ke segala benda kewangan dia, strategi pemasaran dia, segala benda dia, maka libatkan dia sebagai pihak supaya sekiranya syarikat itu digulungkan, awak masih lagi boleh mengejar director tersebut. Kemudian bagusnya tindakan di mahkamah ini, terutamanya di mahkamah tinggi, berbanding dengan tribunal pengguna adalah di bawah kaedah-kaedah mahkamah 2012. Pihak-pihak boleh mendapatkan perintah mahkamah agar forensik audit forensik accounting boleh dilakukan kepada akaun syarikat. Tuan-tuan mesti mahu tahu ke mana duit tuan-tuan pergi. Satu family bayar 120,000, satu family bayar 50,000, satu family bayar berapa ribu. Dan jumlahnya mungkin berbabitkan jutaan ringgit. Dan tuan-tuan ni tak ada seorang pun dapat refund. Tuan-tuan mesti terfikir pergi duit ke mana semua? duit dia pergi. Tapi itulah soalan selalu yang keluar dalam social media. Mana pergi duit banyak-banyak ni? Kan? Inilah bagus dia kalau tindakan difailkan di mahkamah, boleh membuat permohonan di mahkamah tinggi yang memerintahkan forensic accounting dilakukan terhadap akaun syarikat. Betul. Tapi yalah, again and again kan, kita bila masuk pada peringkat yang terlalu hujung macam terlalu rumit lah seperti itu kan, memang waktu itu kita dah nak mengharapkan duit tu dapat balik. Agak sukar. Setuju ataupun tidak? Ya, saya setuju lah. Bila syarikat tu lah digulung. Okey, cerita dia macam ni. Apabila sesebuah syarikat tu digulungkan, keutamaan diberi kepada secured creditor. Piutang yang ada security ni, sebagai contohnya bank.
Pihak syarikat buat pinjaman bank. Buat pinjaman bank, dia tak bayar loan bank. Syarikat tak bayar loan bank, Duit sudahnya tuan-tuan dan puan-puan lah yang dibayarkan. tak tahu sama ada duit tuan-tuan digunakan atau tidak untuk bayar loan tu, saya pun tak tahu. Tapi sudahnya bila loan tak bayar, pihak bank akan memfailkan tindakan terhadap pihak syarikat, dan pihak syarikat kalah kes. Boleh ambil tindakan terhadap CEO ke tidak? Yang mana? Kalau misal mahkamah nak ambil tindakan, ialah yang katalah yang sign sebagai guarantor pada loan-loan. Itu terpulang kepada pihak bank. Adakah dia nak saman penjamin yang pada kebiasaannya adalah pengarah syarikat sendiri untuk dilibatkan dalam guaman. Biasanya disertakanlah. Ada soalan daripada Nurul Jalil ni, dia tanya, CEO menyorok macam mana nak cari, Cik? Oh, itu susah tu. Okey. Aduh, macam mana CEO nak menyorok Menyorok menyorok. Macam mana tu? Saya tak tahulah dia menyorok ke apa dalam mana-mana kes ni, sebab cerita dia macam ni. Kita nak tahu pasal sesebuah syarikat tu dari segi kekuatan kewangan dia atau tidak, kita boleh buat sendirilah kalau kita rajin. Okey. Kita buat carian Citos, Sikris. bukan. Kita buat SSM buat carian SSM. Buat carian SSM. Di dalam carian SSM tu kita boleh tahu bila sebuah syarikat tu ditubuhkan, berapa share berbayar dia berapa, adakah company RM100, adakah company RM10,000, adakah company RM1 juta dan sebagainya. Kita boleh tahu kekukuhan kewangan syarikat tersebut, dan di situ juga kita boleh tahu sama ada pihak syarikat tersebut mempunyai banyak gadaian kepada pihak bank. Ya, betul. Sama ada gadaian tersebut telah dibayar habis atau tidak, kita boleh tahu. Tuan-tuan dan puan, SSM ini adalah tempat pendaftaran bagi semua syarikat-syarikat di Malaysia ini. Ya, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan cara nak buat carian ni senang aja. Bayar macam mana? Kita masuk laman SSM, kita boleh beli maklumat syarikat ini. Dan bukan saja maklumat profil syarikat, kita boleh beli senarai pemegang saham dari mula syarikat itu ditubuhkan sehingga hari ini. Kita boleh tahu. Dan juga senarai siapa yang menjadi pengarah dari mula ditubuh sampai hari ini. Dan kewangannya pun boleh dibeli. Dan statement kewangan boleh dibeli. Ya. Dari situ kita boleh buat penilaian syarikat ni betul ke, boleh mampu sebagaimana yang dia iklankan. Itu kalau kita rajin nak buat lah. Tapi kalau saya jadi tuan-tuan dan saya nak pergi umrah dengan syarikat A lah misalnya, dan total ahli keluarga saya 10 orang dan saya kena bayar syarikat ni RM200,000 contoh lah, saya akan buat benda ni. Ya ke tidak? Ya atau tidak? Saya tak nak letak wang keluarga saya RM200,000 kepada suatu syarikat yang saya tidak pasti kemampuannya. Jadi saya akan buat benda ni lah. Itu kalau saya lah. Tapi kalau tuan-tuan nak buat tak ada masalah. Kalau rajin lah. Dan kos dia tak tinggi pun nak buat SSM ni. Nak buat carian ni. Murah je sebenarnya. Murah saja. Berapa belas ringgit saja. Ya. Untuk setiap carian tu lah. Jadi ada soalan lagi yang tanya, kalau macam tu apa function Motek? Takkanlah setakat keluarkan lesen pelancongan aja. Macam mana nak membantu rakyat ni sebenarnya? Kalau tanya saya peribadi, secara peribadi kalau kita keluarkan lesen, kita letak syarat lesen dan kita wartakan syarat lesen tu. Okey, seperti peraturan yang saya sebutkan tadi tu. Kena warta kan? Dia kata dekat peruntukan mana yang kata? Peraturan ni diwartakan, bukan tak diwartakan. Ya. Jadi kalau kita canangkan kepada seluruh rakyat Malaysia, ini adalah syarat lesen, bukankah kita mempunyai tugas untuk pastikan syarat lesen ini dipenuhi? Ini kalau tanya saya secara peribadi. Okey, saya berpendapat ya, wajar dia kuat-kuasakan. Kalau tidak, macam mana dia nak membuat pendakwaan kalau tidak ada penguatkuasaan? Betul? Ya, betul. Untuk pengetahuan tuan-tuan, tahun yang peruntukan yang mengenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda tadi berapa sehingga 50,000 tadi itu adalah pindaan yang berlaku pada tahun 2019. Sebelum itu kedudukannya denda sehingga 10,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya. Nampaknya pihak Motek telah memandang serius pelanggaran syarat lesen kerana pada 2019 dia telah meninggikan
hukuman daripada daripada 10 kepada 50,000 dan daripada 2 tahun hingga 5 tahun atau kedua-duanya. penjara. Dia nampak nak serius, tetapi adakah penguatkuasaan ini benar-benar terjadi? Jika penguatkuasaan benar-benar terjadi, mengapakah scamming dalam industri umrah ni selalu berlaku? Kenapa selalu berlaku? Masih itu lagi. saya tak boleh jawab. Kita kena jawab kali ni. Kenapa sebenarnya ianya masih berlaku? Macam saya cakap tadi, kalau nak cegah, kuat-kuasakan betul-betul. Lebih- Di pintu-pintu airport misalnya. Betul. Aha. Di pintu-pintu airport, di setiap Sebab adalah menjadi syarat lesen umrah. Okey, saya sebut syarat special untuk umrah ni. tapi sebenarnya kan Dia kena ada petugas tau. Dia kena ada petugas. Syarat lesen dia kata syarat 61A-F. Pengendali pelancongan berlesen hendaklah melantik wakil-wakil untuk menguruskan perjalanan jemaah di tiap-tiap lapangan terbang yang termasuk dalam package, termasuklah bagasi dan pengangkutan dan dari lapangan terbang. Peruntukan ni maksudnya travel agent tak bolehlah mesti hantar sampai ke airport lah. Betul. Mesti hantar ke airport sampai Dia kena sana mesti handle, ada. dia kena handle bagasi. Dia kena handle semualah, bagasi, pengangkutan, semuanya memang kena dihandle oleh travel agent tu sendiri. Tapi satu isu yang saya rasa kalau kita boleh summarize kan untuk orang ramai di luar sana, ramai yang tertanya-tanya lagi. Kalau jadi sukar sebenarnya kita nak faham dan nak tahu benda-benda yang orang, kalau misal mungkin orang yang tidak faham, yang dia tahu hanya nak pergi umrah sahaja. Sekurang-kurangnya, apa 3 perkara yang dia kena tahu? Apa sekurang-kurangnya kena tahu? Contohnya lah kalau mak ayah kita di kampung, janganlah mak ayah terdengarkan ikut sahaja kepada pengaruh-pengaruh rakan-rakan dalam grup usrah yang sama. Contoh, minta anak pergi semak. Contoh. Betul. Kan mesti semak sebenarnya. Pada saya mengubat tu lebih mencegah lebih baik daripada mengubat. Prevention is better than cure. Biar susah payah dulu sikit. Kan agaknya Tuan Fairuz mungkin boleh cerita apa benda 3 perkara wajib yang mereka perlu buat untuk elakkan penipuan. Kalau dah nak kena tu dah memang yelah, sesiapa pun kita tak tahu bila berlaku kemalangan, boleh berlaku kan. Tapi sekurang-kurangnya, saya tertarik dengan tadi Tuan Fairuz katakan tentang sebelum bayar tu. Sebelum bayar tu kita ada masa yang mungkin dia punya window dia punya, tapi window period sebelum pergi tu dah tinggal singkat dah. Kan? Jadi ramai di antara mereka melainkan syarikat yang mereka dah sangat faham, sangat tahu dah proses dan sebagainya. Sebab kita sebenarnya tidak menafikan bahawa banyak syarikat-syarikat di Malaysia ni masih lagi keutuhan, kewibawaan syarikat tu memang bagus, terbaik. Sehingga kan diamanahkan untuk contohnya membawa jemaah haji dan sebagainya kan. Itu memang scrutinized by Lembaga Tabung Haji. Ini adalah syarikat-syarikat yang memang akan memastikan, sebab syarikat-syarikat yang melalui proses ini peraturannya sangat ketat. Ini kita cerita tentang syarikat yang mungkin tidak ada sesiapa yang memantau secara dekat. Jadi sebagai pengguna, orang ramai di luar sana, lagilah mereka tak tahu. Kan, lagilah macam mana agaknya Tuan Fairuz sendirilah. How dalam keadaan yang sedikit ni, bagaimana sebenarnya kita nak check, nak elakkan nak elakkan dari penipuan. Okey. Kita kena ingat apabila kita membeli suatu package umrah tu, kita sebenarnya memasuki suatu kontrak. Ya, betul. Ni kontrak ini diiktiraf di bawah Akta Kontrak 1950. Ya, betul. Dia bukannya main-main. Dia membentuk satu ikatan yang menghendaki pihak-pihak memberi balasan masing-masing. Tuan-tuan bayar package. Ya. Syarikat kena deliver package. Betul. Dia kena sediakan. Maknanya
pengangkutan, kapal terbang, pengangkutan darat, hotel, makan, minum jika disertakan dalam pakej. Itu. Tapi soalan dia sekarang ni, tuan-tuan kenalah rajin sikit untuk membuat semakan. Tak salah kalau kita mengulangi syarikat yang kita telah biasa, kita dah Pergi berkali-kali. kita nak berkali-kali. Kalau tuan-tuan masih percaya dengan syarikat tersebut, terpulang pada tuan. Ni dia tepuk dada tanya selera. Tuan-tuan nak mengorbankan sejumlah kewangan ataupun ahli keluarga tuan-tuan, sebagai contoh mak atau bapa, Anak beranak kita ya. anak beranak kita nak komit sejumlah kewangan tertentu, atau tuan-tuan nak bayar untuk parents tuan-tuan untuk menunaikan umrah. Bukankah tuan-tuan wajar menyemak dengan siapa tuan-tuan berkontrak ni? Betul. Memanglah. Macam contohlah kalau kita nak akad kan. Nak akad nikah lah. Kena tahu dah siapa pengantinnya, pengantin lelakinya, pengantin perempuannya, semua kita kena tahu. Kita berbalik kepada konsep. Kalau undang-undang bawah Contract Act ni, kena ada offer, kena ada acceptance, barangnya kena ada, subject matter tu kena ada. So biasanya dalam kes-kes orang pergi beli package umrah ni, barang tu belum tentu ada. Itu isu dia. Itu yang kemuskilan tu. Kemuskilan tu. Sebab kita membelikan servis yang tak nampak. Belum nampak lagi. Kita nak membeli sesuatu yang tak nampak. Kan? Jadi kena yakin. Kita memang kena sangat yakin barang yang nak dibeli tu ada ataupun tidak. Betul. Betul ya? Dia macam ni. Undang-undang tu okey dah. Okay. You tak boleh jual, syarikat tak boleh jual kalau syarikat tak ada tempahan pengangkutan di tanah suci, ke tanah suci dan dan juga hotel di tanah suci Makkah dan Madinah ni. Ini prasyarat. Sebelum dia menjual kepada tuan-tuan, benda tu kena ada. Dan tuan-tuan sebagai pengguna tanya, apa buktinya awak dah ada reservation ni untuk dah ada ke tidak kan? Contoh kita kena selidik lah. Dia tak boleh ambil duit tuan-tuan baru dia nak beli tiket kapal terbang, baru dia nak terbang. Salah. Ini langgar syarat lesen. Betul. Memang reservation kena ada dahulu. Jika ini yang berlaku tuan-tuan, jangan bayar. Betul. Jangan bayar. Kalau dia kata dengan kalau duit ada ni bayar deposit, minta refund. Ya, itu susahlah dah tu. Kalau dia gagal buat aduan kepada Motek. Ya, betul. Ini pelanggaran syarat lesen, membuat tawaran tanpa membuat tempahan. Dia maknanya dia memberikan mengambil duit tuan-tuan tanpa suatu kepastian dia boleh manfaatkan duit itu untuk menunaikan apa tanggungjawab dia dalam package. Saya ada dua soalan ni. Sangat interesting. Kalau dah sampai ke peringkat insolvency, apa harapan saya nak dapat balik duit refund? Adakah insolvency tu maksudnya syarikat telah gulung ke? Wallahualam, syarikat dah digulung ke, owner dah bankrupt. Adakah ia merujuk kepada syarikat? Tak, insolvency ni ada, jabatan insolvency ni dia ada dua. Satu, kalau syarikat dia digulungkan, kalau individu dia adalah kebankrapan. Nak dapat balik duit refund. Macam mana agaknya? Kita lalu rasa kan macam ramai sebenarnya, banyak kes-kes bila berlaku macam ni, mereka cari, dia dah tahu owner kat mana, pergi duduk kempen depan rumah owner, pergi gegar lah apa boleh yang dia boleh kan. So macam mana Tuan Fairuz, pandangan Tuan Fairuz dari sudut undang-undang sebenarnya? Jangan cerita pasal geram geram tu mungkin kita datang dengan satu batalion dah terus menyerang. Cerita dia macam ni. Kalau kita nak saman satu syarikat, dan syarikat tersebut digulungkan, ataupun kita dah saman syarikat sebelum digulungkan, tetapi dalam kes sedang berjalan di mahkamah, syarikat digulungkan. Jadi dalam kes ni, undang-undang memperuntukkan kita perlu mendapatkan kebenaran daripada mahkamah untuk memulakan atau meneruskan prosiding guaman tadi. Sebab ada orang lain syarikat dulu. Bila membankruptkan orang ni, ada orang lain in priority dulu. Dah ada orang lain saman, dah ada orang lain bankruptkan. Sebagai contohnya macam saya cakap tadi, syarikat buat pinjaman dengan bank, syarikat tak bayar, dalam masa yang sama syarikat jual pakej umrah, dia ambil duit pakej umrah, tak tahu dia buat apa,
kemudian dia tak refund, kemudian jemaah start filekan tindakan, kemudian dia bankrupt, dia digulungkan. Jadi prosedur dia kalau kita nak teruskan, kita perlu mendapatkan kebenaran mahkamah. Dan macam saya sebut tadi, kalau director dia adalah merupakan pemegang saham yang dominan, dia adalah director yang dominan, dia yang kontrol perjalanan kewangan syarikat, libatkan dia sebagai defendant. Dan jika dia sendiri dibankruptkan, tuan-tuan perlu mendapatkan kebenaran di bawah Seksyen 8 Akta Insolvensi 1967 untuk memulakan atau meneruskan prosiding guaman terhadap director ini. Okey. Cara Kenapa? dia dapatkan harta dia macam mana? Okey, dia belum sampai dapatkan harta. Kadang-kadang dia macam ni. Tuan-tuan tertanya-tanya. Ke mana duit tuan-tuan pergi kan? Ya, betul. Namakan dia sebagai pihak. Okey. Apabila mahkamah memberi kebenaran untuk memulakan tindakan atau meneruskan guaman kepada director ini, maka dia akan dinamakan dalam tuntutan. Dia akan dapat salinan. Okey. Jadi pada kebiasaannya, orang yang dapat saman ni akan hadir ke mahkamah. Biasanya lah. Biasanya, kalau tidak, boleh dapat perintah mahkamah untuk paksa. Dia bila dia tujuan dia, jika dia dihadir ke mahkamah, tuan-tuan berpeluang bertanya kepada dia, Mana duit tuan-tuan pergi? Mana duit aku? Mana duit tuan-tuan pergi kan? Kadang-kadang kita mungkin melibatkan pihak lain selain daripada pihak syarikat. Kita mungkin melibatkan pihak penguatkuasa yang gagal menjalankan tugas statutory sehingga menyebabkan berlaku kerugian. Jadi untuk itu wajar pihak mahkamah menentukan siapa sebenarnya yang merupakan penyumbang yang terbesar kepada kerugian. Maka syarikat tadi, pengarahnya, dan mungkin juga pihak berkuasa yang pada tuan gagal jalankan tugas tanggungjawab statutory dia, dinamakan, dan biarlah mahkamah yang menentukan kadar sumbangan mereka kepada kerugian tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apa outcome daripada kes-kes ni mungkin akan berbeza mengikut pada situasi. Ya, betul. Sebab saya atau Tuan Fairuz sendiri tidak boleh memberi jawapan apa yang akan berlaku. Sebab semuanya sangat bergantung pada fakta kes, keadaan-keadaan yang berlaku sebelum berlaku kejadian itu. Semuanya sangat bergantung dan setiap kes mempunyai individual outcome ataupun hasil daripadanya yang berbeza. Jadi cuma seperti mana yang saya katakan tadi, untuk mencegah tu jauh lebih baik daripada last ni macam nak repair labu. Makin rosaklah jadi dia. Okey, macam ni. Harapan untuk dapat balik duit tu mungkin tipis. Sebab dalam prosedur penggulungan dan juga kebankrapan, pihak yang secured creditor akan diberi keutamaan. Biasanya pihak bank lah. Dan yang lain-lain ni, unsecured creditor ni akan berada di baris belakang. Tuan-tuan boleh filekan borang bukti hutang. Tuan-tuan dan puan-puan adalah creditor sekiranya orang itu berhutang dengan kita. Tetapi bila masukkan kepada senarai creditor, maksudnya dia ni banyak hutang. So penghutang yang paling penghutang ke pemiutang? Pemiutang yang first in line will be the bank. Sebab banks ni dikatakan secured creditor. Sebab dia ada gadaian. Dia ada gadaian. Orang-orang yang lebih dahulu lagi masukkan kes pun akan jadi ke depan. So katalah orang ini tiba-tiba dah dijatuhkan hukuman dan ada duit 1 juta. 1 juta itu akan dibahagikan lah mengikut siapa yang tengah beratur ni. Betul. Dan kita panggil benda tu dividend. Distribution of dividend. Pembahagian dividen. Pembahagian dividen. Dia bagi sama rata ke tak? Tak kan? Tak tahu. Bergantung berapa ramai. Aduh, sebab itulah susah sangat. Proses ni sangat tedious. Tetapi sekurang-kurangnya ada seciput sikit lah. Tuan-tuan pasti nak tahu jawapan ke mana duit tuan-tuan pergi. Betul, sekurang-kurangnya. Itulah tujuan dia. Kalau kita namakan dia sebagai pihak, walaupun dia dah bankrupt sekalipun, kita nak tahu jawapan mana duit ni pergi. Ya, betul. Betul. Kalau tidak, hati, kita tanya-tanya duit ni ke mana. Tapi kalau tak namakan sebagai pihak, mungkin cara lain adalah pihak peguam tuan-tuan mungkin boleh mengeluarkan sepinah yang memerintahkan director syarikat yang telah digulungkan ini untuk hadir ke mahkamah, untuk memberi keterangan.
Jangan balon dia kat situ kat mahkamah. Jangan pukul. Jangan pukul. Geram sangat pun tak boleh pukul. Tak boleh. Jangan. Gunakan peguam tuan-tuan dan bertanya soalan-soalan ke mana duit ni pergi. Dan sekiranya jawapan dia mendedahkan suatu transaksi jenayah, laporkanlah kepada pihak polis. Betul. Ini Itu adalah dah masuk kes keterangan di jenayah pula, mahkamah bukan adalah kes keterangan sivil. yang diberikan di bawah sumpah. Okey. Dan dia tidak boleh berbohong di mahkamah. Kalau dia dapati berbohong, tindakan memberi keterangan secara sumpah bohong, boleh didakwa. Lagi Itu masalah adalah satu besar. kesalahan jenayah kepada dia. Jadi dia perlu memberikan keterangan Yang sebenar tentang ke mana duit tuan-tuan itu pergi. Dan jika jawapan dia mendedahkan suatu aktiviti pecah amanah jenayah, tuan-tuan suruh dia beli tiket kapal terbang, dia pergi bayar hutang. Adakah tuan akan gembira dengan jawapan sedemikian? Of course lah, tidak. Itu apa memang lagi, nak kena tuan-tuan? pelangkung dah tu. Keterangan sumpah telah diberikan. Pergilah buat laporan polis. Betul. Tuan-tuan mungkin akan berpuas hati sekiranya orang seperti ini direngkokkan ke dalam penjara. Atau pulang pada tuan-tuan. Sekurang-kurangnya terdapatlah juga rasa keadilan dicapai sedikit lah daripada tuan-tuan dibiarkan duit saja hilang dan menerimanya sebagai takdir. Berlapang dada. Berlapang dada. Bukan semua orang boleh macam tu. Ya, betul, bukan semua orang dan bukan semua lawyer akan berjaya dapatkan balik duit tuan-tuan dan puan-puan. Ya, betul. Sebenarnya sekiranya berlaku kes-kes begini, tuan-tuan dan puan-puan kena faham dan terimalah bahawa nak recover balik duit tu belum tentu 100% akan berjaya. Itu pasal pengajaran dia, tuan-tuan kena berhati-hati sebelum membuat pembayaran pakej umrah. Bukan kecil, ribuan ringgit. Ya, kita tak ada lagi soalan ni. Ada yang kata pula, kalau kita dah minta bukti, company cakap bukti tu PNC, private and confidential. Dah nak beli barang saya kan? Kenapa pula tak nak tunjuk? Kalau dia enggan tunjuk, jangan bayar dia. Jangan bayarlah. Jangan bayar. Kan? Tapi sebenarnya mungkin yang dikatakan PNC itu sebenarnya tak ada apa PNC sebab dalam booking tiket dia akan tulis. Memang ada tulis tarikh, tempoh apa semua akan ada. Kalau genuinely ada group booking tiket. Kalau FIT dalam sistem pun dalam airline juga memang akan keluar. Itu tak ada isu. Kalau FIT lagi senang. Terus ini tulis bukan nama. akta rahsia rasmi negara. Bukan. Ini bukan akta rahsia rasmi negara. Apa yang di PNC kan? Tak tahulah. Bahkan itu adalah satu bukti yang menunjukkan tempahan telah dibuat sebelum pakej dijual. Ya, kalau misal dia genuine, dia tidak boleh nak sorok. Sebab kalaupun bilik, kalau dia nak kata PNC sebab boleh nampak harga. Itu PNC lah kat situ. Blok je lah harga tu. Blok je lah harga tu. Tutuplah bahagian harga. Tetapi nak mengesahkan bahawa booking tu ada, mesti ada. Ya, betul. Betul jadi kalau misal dia tak bagi juga, memang itu adalah red flag. Ya, betul. betul. Itu adalah salah satu contohnya yang tak boleh. Kan? Jadi lepas tu tuan-tuan minta, okey, kalau saya bayar ni mana perjanjian yang saya nak sign? Dah ada ke belum? Ya, takkanlah beli package tak ada perjanjian, ni syarat lesen. Sekurang-kurang kalau tak ada perjanjian tuan-tuan dan puan-puan, mesti ada jadual 4. Sekurang-kurang jadual 4 ini sebenarnya adalah terma dan syarat seragam. Ini ditentukan oleh pihak kerajaan. Dan semua terma dan syarat seragam ini sepatutnya ada dalam semua brosur yang dikeluarkan oleh setiap syarikat. Sekurang-kurangnya ada jadual terma dan terma syarat yang seragam dalam jadual 4. Ya. Ada satu soalan lagi kat sini daripada Puan Nurul. Sekarang kes saya dalam siasatan JSJK. Kalau Amla ambil alih kes, kebarangkalian dapat refund tinggi ke? Soalan cepu-cepu mas. Cepu-cepu mas. Ini siasatan pihak polis. Dan ini adalah kuasa polis untuk... kita tak boleh nak mengulas lah. Dapat ke tidak? Tak boleh kita pun tak tahu fakta tu. Tapi biasa dari segi undang-undangnya. Macam mana? Jadi... kalau jadi Amla. Kalau jadi Amla, yes. Amla dia ada sebab peruntukan untuk freeze account. freeze account. Macam mana tu? Macam mana? Chances untuk dapat refund tu? Macam mana? Tak. Account yang freeze tak bermakna dia freeze forever. Betul? Betul. Dia bukan Dan dah ada forever. peruntukan baru, dah ada case law yang mengatakan dia freeze hanya amount yang diragui sahaja kan? Saya tak pasti, tapi freezing ni bukan forever, dia ada tempoh. Ya, ada tempoh. Lepas tu kita kena lihat sama ada pendakwaan berlaku atau tidak. Okey. Kalau pendakwaan tak berlaku, kenapa nak freeze pula? Kalau tanya saya lah. Ya.
Itu, tapi sebenarnya kalau masuk kepada amla dan sebagainya, memang benda tu sangat sukar lah. Tapi pernah berlaku dalam travel agency di Malaysia, kes yang tak berkaitan tapi whole account being frozen. Lepas tu jadi jemaah-jemaah lain tak berkaitan tu pun jadi masalah juga. Ya. Jadi saya relate kan juga akaun yang macam mana? Sama sebab sebuah syarikat itu dia kemungkinan terdapat 3, 4, 5 akaun, bukan satu akaun bukan tunggal. satu akaun. Dia sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ikutkanlah format yang sepatutnya, bila tuan-tuan dan puan-puan membayar RM7,000, duit itu sebenarnya bukan milik syarikat sepenuhnya. Sebab kita bagi RM7,000, ada banyak bahagian tu haruslah dimasukkan dalam akaun amanah. Sebab itu amanah tuan-tuan dan puan-puan untuk travel agent membayar pada airline, membayar pada tiket, pada hotel dan sebagainya. Itu sebenarnya akaun amanah. Dan bahagian servis yang dibayar pada travel agent ataupun profit margin ataupun servis tu, itu boleh dimasukkan dalam akaun office tu, dalam akaun travel agent. So, bila ada pengagihan yang jelas, maka akaun mana sekarang dimaksudkan? Itu maksud saya, sebab jadi dia akaun sebut amanah ni sebenarnya satu isu juga, sebab ramai tidak faham tentang konsep ni. Duit yang banyak yang diberikan oleh travel agent, saya boleh katakan hampir 80 mungkin 90% lebih adalah sebenarnya akan dibayar kepada pihak-pihak yang lain, pihak ketiga. Iaitu supplier-supplier, kepada hotel, pada travel, pada airlines, nak bayarkan visa dan semua benda tu perlu diasingkan supaya tidak akan bercampur aduk sehingga company lupa duit dia banyak mana. Itulah berlakunya isu salah penggunaan, salah pengurusan. Itu yang penting saya kata tadi. Kalau you filekan tindakan di Mahkamah Tinggi, forensic accounting boleh dibuat terhadap akaun-akaun yang ada. Akaun duit ni salah guna letak parking kat mana. Tiba-tiba tengok beli rumah. Tiba-tiba keluar kereta baru kan. Keluar kereta baru, keluar macam-macam baru kan. Itu ada masalah. Tapi di dalam notifikasi kepada jemaah-jemaah, penerbangan tertangguh, hotel penuh. Tapi sebenarnya very interesting. Refund tak buat very interesting. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan kena faham juga bahawa hubungan di antara consumer, pengguna, travel agent dan supplier, mungkin itu kita akan bincang di lain sesi, sebab itu dah lain, masuk pada tempat yang lain. Tetapi hari ini kita nak berbincang tentang pasal penipuan ni kan. Jadi saya rasa telah banyak yang kita telah olah, dan akhir sekali saya rasalah kita perlu juga mengulas sikitlah. Penipuan ni berlaku bukan sebab orang tak tahu. Betul atau tidak? Bukan sebab kadang-kadang banyak sangat pendedahan-pendedahan seperti ini telah dibuat, tetapi sebab orang terlalu percaya. Betul atau tidak? Betul. Orang terlalu percaya dan tidak mahu. Orang kita mudah percaya kepada cerita-cerita indah yang diberikan oleh kawan-kawan atau ahli keluarga. Itu menjadikan cerita indah ni yang menjadikan suatu penggalak. Betul. Satu pendorong kepada kita untuk percaya cerita indah tu. Jadi kita abaikan kita punya rasa kesedaran, saya perlu cek, saya perlu semak ni. Tapi kita dah kata, Pak Long pergi okey, Pak Long recommend bagus punya company ni apa semua. Saya percaya Pak Long sikap seperti ini yang mengabaikan kewajaran untuk menyemak itu menyebabkan kerugian berlaku di pihak kita di kemudian hari. Tapi sayangnya selalu yang ditipu ni sebenarnya adalah mereka yang betul-betul ikhlas pergi ke tanah suci. Ikhlas tu bahaya tu sebenarnya. Ikhlas diikhlaskan semua benda. Kita boleh lihat wajah-wajah mereka yang hampa, yang tidak dapat ke tanah suci. Sampai airport terpaksa patah balik. Bukan dekat. Airportnya KLIA,
tapi tu dia. Hai. Dekat Perlis tu. Dekat Berseri, betul. datang ke KLIA, tiba-tiba Tengok dimaklumkan. tak ada. Visa tak ada tuan, tiket cancel. Betul. Jadi benda ni kadang-kadang kita cerita tentang ikhlas. Kita faham bahawa nak pergi, kita diajar sebelum nak pergi ke Tanah Suci kena husnuzon, kita kena ikhlaskan diri, kita kena sentiasa bersangka baik. Tapi dalam hal konteks ini mungkin inilah persepsi ataupun sebenarnya advantage yang diambil. Ramai orang yang melihat scammer-scammer ni nampak isu-isu inilah membuatkan ramai orang di luar sana senang sangat ditipu. Kan? Sebab isu ikhlas, isu rasa bersangka baik ni, rasa tak mungkin kena kot, takkan kena tipu kot, takkan kena tipu kerana ini soal agama. Jadi sebenarnya dari sudut perundangan sendiri bukan kerana umrah sahaja, rasanya ramai lagi, banyak lagi transaksi lain kan yang Tuan Fairuz sendiri pernah lihat, pernah wakili kan. Mangsa-mangsa biasanya ciri-ciri dia bagaimana? Pertama macam tadilah, macam saya cakap, warga emas lah. Warga emas ni dia mudah percaya kepada cerita-cerita yang macam kita sembang tadi tu. Tu warga emas. Lepas tu mereka yang macam mana saya nak sebut lah, orang yang educated pun termasuk ni. Masalah betul. bukan warga emas je, orang yang educated. Betul. Sebab saya percaya mereka ni adalah mereka yang betul berniat untuk menunaikan umrah di Tanah Suci kan. Tapi mereka yang educated mungkin mereka terlalu busy untuk check kot. Mungkin mereka lah, tetapi benda tu sekejap sangat. Kalau tanya saya nak check tu senang sangat nak check sangat kot. Kita nak tahu red flag atau tidak tu mudah sangat. Macam cara-cara yang saya cakap tadi kan. Dia kan. Lepas tu orang tak nak ambil tahu hak mereka ni. Boleh saya katakan majoriti adalah mereka yang tidak mahu mengambil tahu tentang hak diri sendiri ke atas apa yang mereka bayar kepada travel agent. Betul. Mereka tak nak tahu sebenarnya dia bayar banyak ni untuk apa. Sekarang ni bayar banyak mana. Macam kita beli rumah kita beli rumah, setiap progres tu kita dah tahu dia akan sampai senarai sertifikat daripada arkitek. Okey, ini dah siap, itu dah siap, ini dah siap. Kita pergi tengok site dah siap. Betul. Bank tak akan release kalau tak ada sertifikat daripada arkitek mengatakan berapa persen dah siap ni kalau rumah barulah. Jadi itu fizikal boleh nampak kita tu. boleh nampak kan. Ni package umrah tak nampak ni package macam umrah mana. tak nampak. Itu pasal saya cakap tadi, lepas menaruh minat, bayar deposit tu, tuan-tuan ada masa beberapa bulan minta. Tuan-tuan ada hak untuk tahu tempahan ni dah ada ke tidak. Tanya 10 kali pun travel agent tak boleh marah. Travel agent tak boleh marah. Dia tak boleh kata benda ni PNC. Ini bukan rahsia rasmi. Ni antara syarikat dengan pihak tuan-tuan. Tuan-tuan dengan syarikat ni pihak main kontrak. Dia tak boleh suruh. Tapi masalahnya, saya suka statement ni, ramai jemaah tak nak berurusan dengan syarikat sebenar. Percaya je pada orang-orang tengah ni. Ini yang bahaya dia tuan-tuan. Saya dah kata, deal dengan syarikat. Orang yang agent ni, kalau dia bukan dari kalangan syarikat, dia perlu diberi dapat kebenaran Pesuruhjaya Pelancongan. Betul. Dengan membuat pembayaran. Jadi, kalau dia betul adalah agent, mintalah daripada diri dia, tunjukkan autoriti kamu sebagai ejen. Ya. Adakah kamu pekerja syarikat ini? Tidak. Okey, soalan saya, adakah kamu ejen bagi syarikat ini? Yalah, saya tak kerja tapi saya ejen, saya tolong promote, saya makan komisen apa semua kan. Duit masuk ke mana? Duit masuk ke mana tu satu. Duit masuk ke poket ejen ataupun masuk direct kepada travel agent? Pastikan yang duit tu dibayar kepada akaun syarikat dan resit rasmi syarikat dikeluarkan serta-merta. Kalau bayar online, buktikan secepat mungkin yang munasabah resit dikeluarkan oleh pihak syarikat dengan cop syarikat. Betul. Takutnya kalau tuan-tuan buat pembayaran kepada ejen ini ke akaun peribadinya, mungkin resit yang dikeluarkan itu bukan resit syarikat yang sebenar, kerana kes-kes di mana resit-resit ini ditiru.
Ditiru. Orang pun boleh tiru dah sekarang. Orang pun boleh di AI kan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya yang sebenar bukan AI. Ini juga lawyer yang sebenar bukan AI. Saya bukan AI. Bukan AI. Tapi saya nak cerita satu cerita lah sebelum kita berakhir. Kita berakhir sekejap lagi. Ada satu cerita yang sangat menarik di mana ianya berlaku sendiri kepada syarikat Andalusia. Pada awalnya ini cerita memang scam yang telah dibuat oleh seseorang mendakwa dirinya ejen walaupun dia bukan ejen. Apabila dia menghantar satu orang bayar receipt deposit dan dia dah bayar 300, dapat receipt deposit, okey dah ada, settle. Dan dengan itulah yang dikeluarkan kepada kawasan setempat, di kawasan mereka. Dia kata okey, yang ini orang ini dah bayar deposit 300. Okey. Kemudian dia kata dengan funder, dengan ada fund daripada orang luar, maka duit dibayar baki tu dibiayai oleh, saya tak ingat, dibiayai oleh syarikat yang nak berinfak ni, dan bayaran itu dibayar kepada syarikat Andalusia. Dan kemudian ditunjukkanlah gambar-gambar meriahnya orang ni pergi Mekah dan elok pergi dan balik dengan selamat. Agak-agak orang kampung setaman tu rasa seronok ke tidak? Tengok jiran pergi betul elok. Pergi elok, bayar elok. Maka akhirnya apa yang berlaku ialah hampir 30 orang dalam kampung setaman tu bayar betul-betul 300 dan kemudian dikatakan disebabkan oleh infak itu, infaknya hanya dikata hanya perlu bayar deposit 300 dan bayar baki 1,500, bakinya akan diinfak. Itu yang best. Jadi orang-orang kampung setaman ni semuanya bayar deposit 300, mereka memang dapat resit 300, bayaran memang masuk ke dalam akaun Andalusia, tetapi apabila nak membayar 1,500, duit itu tak masuk lah. Jadi duit-duit tu tidak ada, tetapi berpegang pada resit 300 tu tadi, mereka dah gembira dah. Mereka gembira dan mereka rasa, wah mereka dah bayar 1,500, tak lama lagi adalah Prince Charming daripada mana yang akan bayarkan untuk top up bagi package mereka. Kan? Itu adalah modus operandi orang-orang yang langsung tak nak pergi confirmkan. Bila apa dah salahnya dekat, kalau apa salahnya Andalusia kan? tu sendiri Yang risaunya waktu itu Andalusia yang mencari. Apabila dah nak bayar tiket 30 hari sebelum terbang ni, mana duit baki? 300 je ni. Bila berlaku situ dah semua orang kelang kabut. Duit kami dah bayar 1,500. Katanya akan ada yang akan akan bayar balik, akan ada yang menderma sponsor dan sebagainya. So berbalik pada sini, kes ni inilah sebenarnya terlalu husnuzon, terlalu percaya, terlalu rasa tak perlu dah ambil peduli. Tak perlu dah berjumpa dengan syarikat. Itu adalah antara taktik-taktik lah yang selalu. So kalau dia kata dia agent, suruh dia tunjuk kebenaran dari Motek untuk menyatakan dia adalah ejen bagi syarikat itu susah tu. Memang tak jumpa rasanya tu. Kebenaran daripada Motek belum ada lagi rasanya. Sebab itu adalah peruntukan undang-undang, tapi saya rasa setakat ni belum ada lagi. Cuma ejen-ejen ni janji apabila anda membayar pada ejen, jangan bayar pada akaun ejen. Bayar pada akaun syarikat dan pergi semak dengan syarikat. Betul atau tidak duit tu sampai ke tidak pada syarikat. Itu paling utama sekali. Sebab walaupun anda deal dengan sesiapa pun, walhal dengan saudara mara sekalipun yang dikatakan ejen itu, pastikan duit ada dalam akaun syarikat. Sebab akaun syarikat tu yang akan mengurus, bukan ejen tu. Kan? Dan sepatutnya dalam perkiraan biasa, ejen ni hanya dapat komisen selepas jemaah tu terbang. Jadi maksudnya complete, barulah ejen akan dapat. Kadang-kadang mungkin ada ejen kata bayar pada kami sebab kami ada komisen di situ dan sebagainya. Sebenarnya tak. Komisen ini sepatutnya dibayar selepas jemaah terbang. Complete dah transaction kan. Jadi itu adalah mungkin antara faktor-faktor yang mungkin menyebabkan ramai yang tertipu sebab tak nak berurusan dengan syarikat sebenar. Tapi terlalu berat mulut lah, senang cerita. Berat mulut lah, mungkin berat mulut. Benda kan? mudah saja, sepak saja. Kan. Kadang-kadang bila kita tengok, kita sekarang ni bila social media terlalu banyak
apa saja jualan, semualah. It's a very noisy market, very heavy market. Semua orang berurusan di atas tu. Kadang-kadang bukan sedikit je yang tertipu, yang beli barang tapi tak sampai-sampai. Sebab kita tak tahu kat mana nak cari. Tapi travel agent sebenarnya dalam syarat di bawah akta ini mesti mempunyai pejabat. Betul ya? Betul. Antara syarat travel agent nak menubuhkan sebuah travel agent, mereka mesti mempunyai premis sendiri, tidak boleh berkongsi dengan mana-mana perniagaan lain, mempunyai ukuran saiz yang tertentu. Tak silap saya berapa meter? 300 meter tak silap. Saya pun tak pasti lah. Ada memang ada saiz tertentu dalam syaratnya. Dalam peraturan ni ada. Hatta nak buka cawangan pun mesti ada dapat lesen tambahan untuk cawangan. Nak tukar director, nak tukar shareholder, mesti dapat kelulusan daripada MOTEC. Di situlah saya lihat penguatkuasaan MOTEC sebenarnya kuat. Tetapi kadang-kadang mungkin kita tak boleh mengharap sahaja MOTEC berkuat kuasa. Kita sendiri sebagai pengguna kena celik dari segi undang-undang berkaitan dengan travel agency. So saya rasa mungkin sebelum last kalilah ayat-ayat terakhir daripada Tuan Fairuz, mungkin esok kita boleh sambung lagi kes-kes begini dan esok kita boleh ceritakan perkara-perkara yang lebih menarik lagi yang berkaitan dengan undang-undang tentang travel agency, pelancongan ini. Mungkin kita boleh pergi kepada lebih memperkemaskan lagi kefahaman-kefahaman tentang undang-undang dan banyak soalan sebenarnya berkaitan dengan apa hak-hak pengguna ini. Boleh? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. So saya rasa setakat itu sahaja. Dan mungkin sekejap saya akan tengok dulu sama ada kita ada soalan terakhir daripada yang bertanya. Okey. Dia tak kata. TA umrah saya ambil jemaah 6 juta. Kita tak bolehlah komen yang mana satu yang ambil 6 juta sebenarnya dalam industri ini, sebab satu package memang mahal. Kerana komponen-komponen dalam travel agent, dalam package travel agent tu, package umrah atau sebagainya, lagi kalau package haji puluhan ribu, ada yang ratusan ribu. Jadi memang melibatkan wang yang sangat besar. Dan kita belum cerita lagi tentang penipuan haji. Kita ada satu lagi cara bagaimana untuk mengesahkan, nak tengok bagaimana betul ataupun tidak. Mungkin kita akan bincang lagi. Kita mungkin boleh bincangkan di masa lain kali ni tentang bagaimana pihak MOTEC ataupun kerajaan Malaysia sendiri bagaimana untuk memperkenalkan undang-undang untuk menjamin pulangan wang kepada jemaah-jemaah seandainya berlakunya kes penipuan-penipuan ni. Mungkin sudah tiba masanya untuk pihak yang bijaksana di pihak kerajaan Malaysia, di pihak MOTEC, mungkin di Jabatan Peguam Negara, untuk memikirkan suatu mekanisme undang-undang untuk menjamin jemaah mendapat pulangan balik bayaran pakej umrah yang tidak ditunaikan oleh pihak syarikat. Betul. Itu kita bincang lain kali lah. Tapi secara amnya saya mempunyai idea sedemikian lah. Okey. Sebenarnya ada permintaan daripada ramai yang meminta supaya program ini kita buat dalam masa yang terdekat ini, supaya mereka boleh follow dari segi peraturan-peraturan dan undang-undang, sebab yalah sebenarnya ini kita nak bantu mereka supaya terus faham dan ada kesedaran tentang awareness tentang hak-hak mereka di bawah undang-undang. Soalan yang bertanya bulan berapa yang sesuai musim sejuk untuk pergi umrah tahun ni, dah habis dah start panas dah sekarang ni. Soalan seperti ini setakat ini insya-Allah. Jadi sebelum saya wrap up, terima kasih kepada semua penonton di luar sana. Sekali lagi ingin saya jelaskan ada satu perkara yang penting. Perbincangan dalam podcast ini adalah bertujuan untuk pendidikan, awareness sahaja kepada umum, dan kita tidak merujuk kepada mana-mana syarikat
ataupun individu secara spesifik. Contoh yang kita sebutkan tadi, semuanya bersifat umum atau berdasarkan pengalaman industri tanpa niat untuk menuduh atau memfitnah mana-mana pihak. Dan akhir sekali, pandangan yang diberikan oleh kami adalah pandangan peribadi, betul? Pandangan peribadi sahaja sebagai profesional dalam bidang masing-masing. Sehingga itu insya-Allah kita bertemu lagi, insya-Allah esok kita akan bertemu lagi dalam satu topik yang lebih menarik lagi berkaitan dengan penipuan bidang penipuan umrah dan haji insya-Allah, dan bagaimana cara nak mengenal pasti sama ada anda boleh mengelak dari menjadi mangsa seterusnya. Sehingga itu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andalusia panggil kita ke tanah suci yang mulia. Bersama-sama kita melangkah menunaikan umrah dengan indah.